Apa kepentingan chord Kenapa kita kena tahu chord? Awak kena sedar yang chord ni dia adalah asas kepada harmoni. Contoh, kalau saya main major chord, awak akan dapat emosi yang lebih ke arah gembira. Tapi kalau saya main minor chord, awak akan dapat emosi ke arah yang lebih sedih. Jadi emosi gembira dan sedih dalam harmoni chord dia akan melengkapkan lagu yang awak main. Selepas awak dah tahu tentang chord, awak boleh guna harmoni yang bergerak pula untuk bentukkan lagu supaya dia lebih sedap. Iaitu harmoni yang bergerak, kita akan panggil dia sebagai satu arpeggios. Jadi guys, penting untuk awak tahu chord sebelum awak kenal arpeggios, dan penting untuk awak tahu arpeggios untuk pastikan bila awak main piano dia lebih bervariasi. Kalau nak belajar dengan lebih lengkap, nak tahu dengan lebih jelas, boleh klik link di bio, saya sediakan sedikit panduan untuk awak.